Don't cry lah. She's spoiled my life 7 years. Okay. So I need justice for myself. I pity on myself now. Before this, I never pity on me, because I always scared she will like she blackmail me, like she will die. Dia cakap lah macam tu dengan saya. And then sometimes she asked me also to die. Oh. She always use vulgar words to me, even bad words. So Kata-kata lucah. ya, memang lucah sangat. Saya tak pernah tengok perempuan boleh cakap macam ni. Lagi pun padri, ya? Yang ambil Bible. Ya. Kitab suci dia pegang, dia cakap Lepas tu lucah-lucah. dekat church pula dia macam buat macam orang baik. Oh. She pretend like good. So I need justice for myself. Okay. I tak nak perkara ni berlaku pada orang lain lagi. Sebab tu saya bring this out. So I need help. Salam negaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Datuk Dr. Kalaiwanar. Hari ini 6 hari bulan Disember 2025. Jam tepat 7 petang. Membuat satu kenyataan media dengan mangsa pendarahan seksual. Seorang wanita ada hubungan dengan seorang wanita. Boleh dikatakan macam lesbian lah. Homoseksual lesbian. So tetapi mangsa tak rela. Ini secara paksa. Mangsa kini berumur berapa puan? Cik berapa umur? 29. Pada masa berlaku tu 21 dah. 21 dah berlaku lah. Dia tak baik kita tak mau dedahkan muka perempuan itu, mangsa itu, sebab kita pun tahu kan ini isu sensitif. Tapi puncanya dia telah pergi ke sebuah gereja untuk menunaikan sembahyang dia lah di Rawang. Dan wanita itu pula, dia orang adalah seorang padri perempuan dalam gereja tersebut di Rawang. Di mana oleh kerana padri, you tahulah, mereka pun percaya kepada padri. Itu pun perempuan berumur lebih daripada masa itu. Dia sekarang berumur 63 tahun. Masa itu dalam 50-an lah. Okay. So dia percaya. Lepas tu beberapa kali mereka telah dia bawa dengan dia kereta. Dia telah adakan paksa hubungan seks, oral lah. So faham lah tu, dia pakai jari ke lain-lain benda macam tu lah. Okay. Sekarang dia telah buat satu report polis pada 24 bulan September 2025 ke atas apa yang telah berlaku. Segala bukti ni beliau mempunyai. Tapi fakta, polis boleh menggunakan fakta-fakta itu untuk menuduh si pelaku di mahkamah. Tetapi saya tidak tahu kenapa tidak berlakunya sedemikian. Dan mereka telah mengatakan apa? NFA no further action. Terang-terang. Okay, si mangsa pun katakan mereka telah, pihak polis mengikut, kita tak tahu apa dia pakai fakta apa. Tapi saya percaya oleh kerana perkara berlaku lebih kurang, punca-punca bukti-bukti yang adalah berlaku pada 2023. Sekarang 2025. Banyak luka, dia punya muka semua banyak luka, ada gambar-gambar yang boleh ditunjukkan. Tapi oleh kerana mangsa segan, dia ada family semua kan. So banyak luka, badan semua ada luka kan. Saya percaya bila ada berluka, luka kita pergi balai, dia akan bagi satu borang pergi ke kecemasan untuk mendapatkan surat sah daripada laporan perbuatan pasal mata itu kepada mangsa dan akan diserahkan kepada balik kepada polis. Baru polis boleh bertindak, ambil tindakan terhadap pelaku. Tetapi hal ni, kalau kita tengok undang-undang memang dia terbuka. Tidak termaktub, walaupun benda-benda luka-luka itu dah sembuh pun, tapi tanda-tanda tu masih ada, rekod ada, dia ada bukti. Apa yang kita mahu, ini bukan masa silam, tidak ada CCTV apa. Apa yang ada semua terbukti. Masa perempuan itu melakukan pukulan itu, kenapa saya tanya kenapa dia lakukan? Oleh kerana dia katakan, saya percaya you sebagai padri, saya datang, lepas tu you paksa saya melakukan ini. Saya tanyakan, kenapa selalu lama sangat you tak report polis? Berlaku pada awal. Sekarang kenapa baru you nak report polis? Dia kata,
perempuan itu setiap kali dia akan letak pisau dekat sini. Saya akan bunuh diri. You tak bagi untuk saya melakukan seks dengan you, saya akan bunuh diri. Padri itu kata. So dia tidak, walaupun dia mempunyai ibu, bapa, abang, kakak semua ada, dia tidak berani mendedahkan kepada malu lah. Dia tidak berani. Kalau ada pun orang tanya, sanksi-sanksi orang tanya kepada dia, dia punya keluarga dan orang-orang dalam church, tanya kenapa you selalu rapat, dia cakap, dia serupa anak saya. Dia kata dia anak saya. Tengoklah umur saya 50-an, sekarang 63 lah. Dan baru-baru ini satu report lagi telah dibuat pada 26, report mana dulu lagi yang kena charge tu, 14 bulan lalu, 14 hari bulan November 2025, perempuan itu telah membelasah dia sekali lagi. Dia panggil dia untuk mengadakan hubungan intim, dia tidak mau. Lepas tu dia jumpa dia belasah dia. Lepas tu dia pergi report. Bila dia belasah, dia report, itu dia orang ambil tindakan. Dia dituduh. Tapi sebelum itu pula, report-report yang telah dilakukan bulan 9 itu, sampai sekarang belum ambil tindakan lagi. So sekarang masih pelaku yang wanita padri itu daripada gereja ini, tengok dia menggunakan nama gereja. Dia satu kedudukan yang sangat dihormati. Ini sami-sami India pun macam tu jugalah, kita tengok banyak barua-barua ini jadi sami, dia perkosakan, ada banyak. Macam itu kita tengok sekarang padri pun ada macam ni. Ini pula padri perempuan. Padri perempuan, kalau tengok muka dia, semua ada luka lah, masih ada luka lagi. Botol, kayu. Oh, sampai tas dah. So she also have a girlfriend. Oh, ini perempuan ada lagi girlfriend. Umur berapa tu? Sama kurang like 58. Okay, you punya church, you punya gereja tu, dia orang tak tahu ke tingkah laku dia macam dia lesbian tu, dia jadi padri. Dia orang tahu ke tak tahu? Tak tahu. Sampai sekarang tak tahu. Oh, sampai sekarang tak tahu. So ini isu sosial. Seorang perempuan yang masih dalam 20-an teraniaya, orang akan komen macam-macam, orang akan komen. Kalau ini berlaku kepada anak anda, adik anda, baru orang tahu. Dalam komen kita boleh tengok macam-macam. Saya ambil iktibar ni untuk membantu apa saja soal Bahana Kesetiaan Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara akan membuat satu report terperinci dengan apa-apa yang dia bagi tahu. Kita akan hantar pendrive semua terus kepada Ketua Polis Negara di Bukit Aman pada hari Selasa. Kita semua siap, lepas tu kita akan hantar lah. Okey, bersama dengan beliau lah. Kita akan bawa dia ke Bukit Aman, buat satu appointment, kita akan serah. Okey.